Video kali ini kita nak kenal pasti nombor perpuluhan yang lebih besar. Biasanya nombor perpuluhan contoh 0.53. Yang ni lebih besar berbanding 0.41. Sebab apa dia lebih besar? Sebab nombor dekat depan ni lagi besar daripada nombor yang ni. Nombor sini dia mewakili 1/10. Nombor kat sini dia mewakili 1/100. Sama lah. Jadi kalau nombor dekat sini lagi besar daripada nombor sini, maksudnya 0.53 ni lagi besar daripada 0.41. Kalau ada lagi nombor yang dekat belakang ni, belakang ni, dia sebenarnya memanglah nampak banyak, tapi sebenarnya nombor semakin ke kanan, semakin kecil nilai dia. Contoh nombor yang ke depan ni besar kan. Okay, so kita daripada sini semakin ke kanan, semakin kecil nilai dia lah. Jadi walaupun nombor dia panjang, tapi sebenarnya nombor dia kecil. Okay. 0.41 maksudnya 41/100. 0.53 maksudnya 53/100. Jadi kalau dalam bentuk pecahan, kita akan nampak nombor yang ni lagi besar daripada yang ni. 53/100, yang ni 41/100. Kalau kita tukar dalam bentuk peratus, dia akan jadi 53%. Yang ni dia akan jadi 41%. Jadi memang nombor yang 53 ni lagi besar lah daripada nombor 41. Biasanya nombor yang perpuluhan ni kita akan guna untuk sukat. Biasanya panjang, berat dan air. Contoh macam ni. Kalau dalam panjang, kita letak contoh 0.35. 0.35 meter. Yang ni panjang lah. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tukarkan dalam bentuk sentimeter, dia akan jadi 35 sentimeter. Okay. Kalau nombor ni, meter ni, ada nombor lain, contoh kita bagi nombor lain 0.42 meter. Jadi 0.42 meter ni lagi besar daripada 0.35 meter. Okey, jadi kalau kita tukarkan kepada sentimeter, dia akan jadi 42 sentimeter. Dia akan jadi 42 sentimeter. Sebab apa jadi 42 sentimeter? Sebab 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Jadi kalau kita tukarkan balik 0.35 meter tukar kepada sentimeter, dia akan jadi 35 sentimeter. Tapi kalau kita nak tukar dalam meter, dia akan jadi 0.35 meter. Maksudnya tak sampai 1 meter lah. Kalau dia 1 meter, dia akan tulis 1.00 meter. Ataupun dia akan tulis 1 meter sahaja. Tak ada perpuluhan dekat belakang. Tapi sekarang ni kita punya panjang tak sampai 1 meter. Cuma 0.35 meter sahaja. Yang tu untuk ukuran panjang. Berat pun sama.
Kalau untuk berat, kalau untuk berat pula, contoh berat dekat sini 0.25 kilogram. Kalau kita tukarkan kepada gram, dia akan jadi 250 gram. Sebab apa dia jadi 250 gram? Sebab 1 kilogram sama dengan, nampak? Sebab 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nampak tak? Okey. 1000 gram. Sekejap, tak nampak. 1000 gram. Okey, itu dekat bawah ni. Jadi, kalau kita tukarkan kepada 0.25 kilogram kepada gram, dia akan jadi 250 gram. Jadi, contoh kita ada nombor lain lah. Selain pada 0.25, kita ada 0.70. 0.7 kilogram. Jadi 0.7 kilogram ni, yang ni, dia lagi besar daripada 0.25. Sebab apa? Sebab dia lepas pada 0 perpuluhan ni, dia nombor 7. Yang ni nombor 2. Jadi kalau macam kita tukarkan 0.7 kilogram ni kepada gram, dia akan jadi 700 gram. Berbanding yang ni 250 gram. Jadi 700 gram lagi besar lah daripada 250 gram. Itu untuk berat, kilogram dan gram. Seterusnya kita ada juga untuk air. Biasanya nombor perpuluhan ni dia pakai juga dekat air. Contoh, air kita pakai sukatan liter, ataupun mililiter. Yang ni biasanya dia akan letak ml lah. Yang ni dia akan letak liter. Okey. Dia bagi simbol macam ni lah. Contoh liter, kita ada 0.5 liter. Yang ni mililiter. Kalau kita tukarkan 0.5 liter kepada mililiter, kita akan dapat 500 mililiter. Sebab apa kita dapat 500 mililiter? Sebab 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi 0.5 liter sama dengan 500 mililiter. Sebab yang ni 0.5 maksudnya separuh daripada 1 liter. Separuh daripada 1 liter maksudnya 500 mililiter lah. Contoh lain, kita ada 0.65 liter. 0.65 liter ni, kalau kita tukarkan kepada mililiter, dia akan jadi 650 mililiter. Jadi macam tu. 650 mililiter. Jadi tadi kita ada 0.5 liter sama dengan 500 mililiter. Jadi 0.65 liter lagi besar daripada 0.5 liter. Yang tu contoh-contoh perpuluhan
yang biasa kita pakai, yang biasa kita jumpa. Kalau kita tengok dekat kedai, kita akan nampak air botol ataupun air kotak lah. Air kotak, dia akan tulis kat sini 1 liter, contohlah. Biasanya dia akan tulis lah 1 liter. Kadang-kadang dia akan tulis 1.2 liter. Macam tu. Jadi, air kotak yang tulis 1.2 liter lagi besar daripada air kotak yang tulis 1 liter. Yang tu untuk nombor perpuluhan yang lagi besar. Okey. Ingat balik, kalau nombor perpuluhan tu panjang ke belakang, bukan bermaksud nombor tu lagi besar. Tapi sebenarnya, nombor tu lagi kecil. Maksudnya nombor tu panjang. Betul, nombor tu panjang. Contohlah. Nombor yang ni 0.4152. Contoh kan. Memang nombor ni panjang. Ada 1, 2, 3, 4. 4 biji nombor lepas pada perpuluhan. Yang ni cuma ada 2 biji nombor je. Tapi sebab nombor yang dekat depan ni lagi besar daripada nombor yang dekat depan ni, jadi nombor 0.53 lagi besar daripada 0.4152. Jadi ingat nombor yang makin kecil, nombor yang kat belakang ni dia memang panjang tapi nombor tu kecil. Jadi kalau kita nak buat pembandingan, kita akan tengok dulu nombor mana yang lagi besar. Contoh yang kat depan ni besar 5, yang ni 4. Jadi 0.53 lagi besar daripada 0.41. Kalau dia bagi nombor 0.5322. Yang ni dia bagi nombor 0.5352. Okey. Kalau dia bagi nombor perpuluhan macam gini, yang mana lagi besar? Yang ni sama. Betul? Sama. Yang ni pun sama. Nombor yang kedua pun sama. Nombor atas, nombor bawah sama. Nombor yang ketiga. Yang ni 2, yang ni 5. Jadi nombor 5 lagi besar daripada nombor 2. Jadi yang bawah ni lagi besar daripada nombor yang atas. Sebab apa? Sebab nombor yang ketiga ni nombor 5, nombor ketiga yang atas ni nombor 2. Jadi kita ambil nombor yang bawah ni lagi besar daripada nombor yang atas. Okey? Yang tu untuk kenal pasti nombor perpuluhan yang lebih besar. Soalan kuis. Soalan nombor 1. 0.535 lebih besar berbanding 0.531. Ya ataupun tak? Soalan yang kedua. 0.7 liter sama dengan 700 mililiter. Ya ataupun tak? Soalan ketiga, tukarkan 320 mililiter kepada liter. Jadi bagi jawapan dekat komen. Nanti saya tengoklah. Jadi itu saja untuk hari ini. Jemput like, subscribe dan share. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.